buku yang saya dah tinggalkan tahun 2005, baca sikit saja, bukan 5. Saya baca lagi 2 bulan. Saya baca macam nak exam. Sebab di bahagian saya nanti dia lebih kepada menghurang. Dan sebab selalu saya bagi ceramah, saya buat slide 1 malam je. Sebab bidang kita, tapi ini bidang yang sangat saya fikir anugerah Allah. Terima kasih Yatin. Dan kepada yang lain juga, sebenarnya bila menyebut tentang lisensi buku ni, kita tak boleh tengok secara menyeluruh dalam tempoh yang singkat lah. Macam ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, kewajipan beramal dan kewajipan menggabungkan diri ke dalam harakat Islamiah. Jadi sesuai sangat dengan kerja buat kita hari ini. Jadi saya fokuskan kepada 4 perkara, iaitu saya mestilah hidup untuk Islam, beramal untuk Islam itu adalah wajib. Kemudian yang kedua, gerakan Islam. Apa dia tanggungjawab kita, apa ciri kita, apa persediaan kita, dan cara beramal dalam Islam ada adabnya. Bukan macam orang bukan Islam. Kemudian yang ketiga, tuntutan daripada penggabungan diri ke dalam gerakan Islam dan juga pemusatan amal Islam. Dan yang keempat, syarat bai'ah dan keanggotaan. Kita ni sebenarnya Datin, hari Ahad tu kena ada satu bai'ah. Supaya kita melaksanakan satu gerakan Islamiah yang mampan. Maksudnya kita benar-benar menyerahkan jiwa, membantu masyarakat di luar seperti yang Puan Tun Tija katakan tadi, yang sangat tenang. Mungkin di Perak, di negeri-negeri utara mungkin taklah, di negeri-negeri timur juga, tapi di kami di Lembaga nak bagi relax sebab saya nampak yang di belakang dah start mengantuk. Bagi brain kita break sekejap. Itu macam dah lari, dah dengar dah suara Dr. Hasnan bercakap tentang solat. Tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dan kalau kita lihat, kita sebenarnya tak payah nak pening-pening kepala. Allah itu pelindung, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Saya terus terang cakap, lepas saya bersara, saya sebenarnya bersyukur sangat Allah bagi saya kesihatan. Setakat umur saya 65 tahun ni, saya tak ada masalah kencing manis, saya tak ada darah tinggi, saya tak ada kolesterol tinggi. Syukur sangat Allah bagi saya ujian untuk saya gunakan kesempatan ini bergerak dalam harakah Islamnya. Allah. Jadi sebenarnya saya bukan saja bergerak dalam Salimah. Saya juga bergerak dalam Lembaga Kebajikan Perempuan Islam. Saya juga bergerak dalam Biro Pengajian Unit Mubaligat Islam Negeri Selangor. Saya juga think tank kepada Kelab Pesara Muslimah Selangor. Dan yang paling penting, saya juga membantu Kelab Persatuan Pesara Pendidik, Pegawai Pendidikan Perkhidmatan Pendidikan Daerah Kelab. Saya pun pelik. Saya ni sebenarnya cikgu sejarah. Tapi bila saya masuk saja, saya dilantik menjadi Ketua Aljatan Kuasa Biro Dakwah dan Rohani. Saya pun macam, tapi bolehlah. InsyaAllah, saya kata. Agaknya ada label-label Datin Badar. Masa di sekolah tu selalu bergaduh dengan budak-budak Badar kan. Itulah agaknya rezeki yang saya dapat. Okay, next. Kita tengok. Ni 3 golongan manusia. Cuba cek masing-masing. Tapi kita semua sebenarnya berada di golongan yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Yang 2 ni kita tak ada lah. InsyaAllah. Kalau kita ada, maknanya kita tidak ada di sini. Jadi kita golongan yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat, iaitu golongan yang benar-benar beriman. Sebenarnya dunia ni tempat perlumbaan. Perlumbaan untuk melakukan ketaatan pada Allah dan mencapai keredaannya. Tadi saudara dah sebut, nak reda Allah, ucap tahniah, ucap birthday kat kawan,
semua kita kata nak keredaan. Jadi memang itu yang tertinggi yang kita minta. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau golongan yang kedua tu, yang sesat antara dunia dan akhirat tu, ibaratnya orang-orang kafir yang makan seperti binatang yang sudah pasti neraka jahanam tempat tinggal mereka. Itu bukan kita. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, macam mana cara hidup untuk Islam? Ada 5 cara untuk hidup Islam. Pertama, kita kena ada matlamat. Tadi dalam buku aku baca matlamat. Jadi saya fikir matlamat hidup ni mesti jelas. Kemana arah tuju yang kita nak bawa, dan kita nak abdikan diri kita pada Allah SWT. Macam saya sebenarnya beruntung sangat bila Puan Tun Tijah ajak saya masuk Salimah. Saya kata, oh, ini satu platform baru. Maknanya di sinilah saya boleh mengabdikan diri saya. Selagi saya mampu, saya kata saya buat. Sebagai bos, dia senang bos kan. Haznah buat kerja, Haznah buat program ni, Haznah buat itu. Saya okey je. Sebab pada saya, memang saya suka. Sebab saya selalu ingat, Datin selalu sebut, kita ni Allah akan matikan kita dalam keadaan kerja-kerja yang kita suka buat pada masa kita hidup. Jadi saya selalu berdoa, mudah-mudahan, sebab saya belajar mengaji dengan Ustazah Radia, tapi dah ada positivation. Tapi insyaAllah kita sentiasa memperbaiki, sebab saya selalu berdoa, kalau saya meninggal pun biarlah saya meninggal dalam keadaan saya sedang belajar Al-Quran. Dan kalau saya meninggal pun, saya meninggal dalam keadaan kerja-kerja baik yang saya dah buat di dunia ni. Mudah-mudahan itulah saya minta semua. Sebab tu saya tak kira orang suruh buat kerja apa pun saya buat. Jadi yang kedua, mengetahui nilai dunia berbanding nilai akhirat. Sebenarnya dunia ni tak ada apa pun, pinjaman semata. Memanglah kasihnya pada suami, Masya Allah, tapi itu pinjaman. Di akhirat kelak ada banyak lagi yang kita akan dapat nikmatnya. Dan kita jangan sampai sebenarnya di dunia ni tak sampai sebelah sayap nyamuk pun, dan lebih hina daripada bangkai anak kambing. Maksudnya dekat dunia ni nothing. Ke akhirat itu yang kita nak kejar. Kemudian yang ketiga, mengetahui maut itu pasti dan mengambil pengajaran dari ini. Terkesan sangat apabila Allah yarham mak anaknya siapa, Nurli Nurli meninggal. Semalam saya pernah masuk dalam grup. Kami ni cikgu yang tak pandai sangat menulis Jawi dengan cantik lah. Menulis boleh, tapi Ustazah Omar je yang pandai baca kalau saya punya. Jadi kita nak buat, nak salin Quran tu balik satu persatu muka dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita dapat buat. Jadi saya kebetulan anak nakibah saya Ustazah Norma. Jadi saya berada dalam kumpulan dia. InsyaAllah kami sedang berusaha